pun tercungap-cungap. Dahlah nafas tercungap-cungap, anak kita datang kat kita, minta ajar tuition, nak peluk kita pun kita marah-marah anak kita. Kita pukul-pukul anak kita. Kita baling-baling je anak kita. Jadi kenapa dia buat macam tu? Sebab dia rimas, sebab dia tertekan, sebab dia stres. Sebab itu mustahil kita dapat sejahterakan orang lain, memberi ketenangan kepada orang lain tanpa kesejahteraan diri kita dan ketenangan diri kita. Sebab itu I love myself, jaga diri kita, jaga kesihatan mental kita. Sebab itu ingat satu benda dalam hidup ini, dalam I love myself, jangan berkorban sampai terkorban, kan? Orang kita suka berkorban sampai terkorban, berkorban sampai mati. Jangan, tak boleh tu, ya. Jadi sebab apa? Dia suka fikir pasal orang lain, cuba memenuhi hati dan perasaan orang lain sebab dia terpengaruh dengan lagu P. Ramlee tu. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia, kan? Jadi ingat satu benda lah ya, jangan berkorban sampai terkorban. Kerana apabila kita mati, kita terkorban, tersakit, badan kita mengeletar, waktu itu kita tidak boleh menyayangi anak kita. Dan nak merindui orang yang kita sayang pun tak boleh. Nak peluk-peluk dukung anak pun tak boleh. Kesian kat kita. Sebab itu, pandang kepada orang yang memerlukan kita, yang sayangkan kita dalam kehidupan, dan jaga diri kita, jaga boundary, kecilkan skill, fokus kepada benda yang baik-baik. Kalau kita sakit, trauma, depression, anxiety, sembuhlah, rawatlah, tenanglah, ya. Jangan simpan lama-lama penyakit tu. Kita tahu berfikir begitu menyakitkan. Jangan fikir lagi. Kita fikir orang-orang itu menyebabkan kita stres, dia toksik, dia menyebabkan kita tak senang, kita rasa macam dikawal. Jauhkan diri daripada dia, block dia, jauh dia. Kalau tak boleh block, tak boleh jauhkan diri daripada dia, buat circle, kecilkan circle, kita buat boundary, kita jarakkan, limitkan perhubungan, komunikasi supaya kita tak trigger. Dan akhirnya kita makin sihat lah ya. Sebab itu, antara ramai orang dapat masalah kesihatan mental adalah kerana mereka lupa untuk menyayangi diri sendiri, protect diri sendiri, jaga diri sendiri, tapi suka dengar cakap orang. Suka terpengaruh cakap orang. Orang cakap jahat sikit, orang cakap negatif sikit, orang maki hamun kita, masuklah pemikiran kita. Masuklah hati kita, masuk ke dalam emosi dia, kata-kata dia tu. Dia kata kita bodoh, dia kata kita donkey, dia kata kita monkey, dia kata yang buruk-buruk semua tu masuk dalam pemikiran kita. Kalau dia kata kita lembu, kau ni bodoh macam lembu, kita pandang dia, boh. Jadi kita jadi macam lembu lah. Terutama bila kita berhadapan dengan orang toksik, ya, orang narsisistik. Sebab itu, antara kaedah dia ialah kita fikir satu benda lah ya. Apa yang dia kata, dia marah kita, dia cerkah kita, dia maki hamun kita, dia cakap benda-benda buruk, itu semua sebenarnya bukan tentang kita. Itu bukan cerita kita. Tapi itu adalah cerita dia, kisah dia, emosi dia yang tak selesai-selesai tu. Kemarahan, dendam, kesumat, emosi, kebencian, ketidaktenteraman jiwa dia. Kan? Jadi biarlah nak cakap apa pun. Ya. Dan kita jaga diri kita, jangan benarkan kata-kata negatif dia itu masuk dalam urat, saraf, sendi menjadi makna kepada diri kita. Biar dia, cuma kita pandang dengan ihsan, dengan kasihan, dengan empati, dan makna pada diri kita adalah saya masih okey, saya sihat, saya ceria. Dia kata kita negatif. Biar itu cerita dia, saya disayangi oleh mak ayah saya, suami saya sayang saya, anak saya sayang saya berguna, saya bermanfaat, saya pandai, saya bijak, saya cantik.
Kan? Jadi jangan dengar suara orang lah ya. Tetapi dengarlah suara hati nurani kita yang sentiasa bersama dengan kita, sayang kita dan mensejahterakan kita, dan akhirnya kita akan sihat kesihatan mental. Tak kisahlah dia tu majikan ke, dia suami ke, dia isteri ke, dia bos ke, dia kawan ke, biarlah dia kata apa pun. Ingat kata-kata negatif dia, perbuatan-perbuatan jahat dia tak akan masuk dalam diri saya. Saya ada shield. I am untouchable. Dan kata-kata buruk dia tu adalah cerita dia. Kisah dia, kejahatan dia. Tajuk cerita dia buruk. Tajuk cerita dia saya yang penuh kekecewaan. Tajuk cerita dia saya yang tak tenang. Hantu saka menguasai saya. Tu tajuk cerita dia. Biarlah. Tetapi tajuk cerita saya adalah hari yang indah, putera yang sangat menawan dan cantik, berkahwin dengan puteri raja, dapat anak-anak yang sangat penyayang. Ya. Jadi jangan biar orang lain menentukan apa yang kita rasa, tajuk cerita kita, emosi kita. Tetapi kita yang kena create cerita kita, tajuk kita. Sebab tu ingat satu benda lah ya. Perasaan orang lain, emosi orang lain tu bukan tanggungjawab kita. Tu tanggungjawab dia, biar dia. Tetapi kita bertanggungjawab dengan emosi kita, pemikiran kita sendiri. Tenanglah kita. Happy lah kita, ya. Okey. Jadi itu adalah pengenalan. Siapa yang jelas buat thumbs up, ya. Okey. Dan tolong share-share sikit tag, ya. Tap-tap sikit, ya. Share-share sikit supaya ramai dapat manfaat. Okey, mari kita balik kepada tajuk kita, iaitu tentang kesedaran kesihatan mental. Untuk memahami kesedaran kesihatan mental, kita kena faham dua benda saja, dua tangan. Itu tangan kanan dan tangan kiri. Jadi ingat satu benda, tangan kanan adalah kesedaran kesihatan mental. Tangan kiri adalah penyakit mental. Jadi dia sangat berkaitan. Jadi apabila kita sedar tentang kesihatan mental, iaitu sedar pemikiran kita, lintasan perasaan kita baik ke buruk, perasaan kita tenang ke, gelisah ke, dan fisiologi kita relax ke, tenang ke, nak menjerit ke, nak lari ke, kan? Kita sedar pemikiran kita positif negatif, perasaan kita teruk kan okey, fisiologi kita tenang ke, gelisah, tersedar. Dan kita mengharmonikannya. Itulah dipanggil kesihatan mental. Jadi tahniahlah ya kepada Institut Kepimpinan dan Pembangunan UiTM Kedah pada hari ini sebab buat program kesedaran kesihatan mental. Sebab kita nak ajar masyarakat kita sedar tentang kesihatan mental, jaga kesihatan mental, alert kesihatan mental, self love, jangan berkorban sampai terkorban. Jadi kita sangat bahagia. Jadi apabila kita jaga kesihatan mental, maka kesedaran kesihatan mental meningkat, maka kita dapat mengurangkan penyakit mental. Kan? Tetapi jika kesedaran kesihatan mental kita jatuh, maka penyakit mental akan meningkat. Sian. Jadi apakah itu penyakit mental? Penyakit mental adalah apabila seseorang itu telah didiagnose oleh doktor psikiatris, clinical counselor ataupun clinical psychologist berdasarkan simptom-simptom jangka masa dan keterukan masalah, maka dia didiagnose. Ada depression, MDD, major depression disorder, ada anxiety, GAD, general anxiety disorder, ataupun ada sociophobia, ataupun ada schizophrenia, ataupun OCD, obsessive compulsive disorder, ataupun BPD, borderline personality disorder, ataupun dia ada schizophrenia, delusion, hallucination, psychosis dan sebagainya. Jadi banyak. Dia penyakit mental ni banyak. Dan jangan kena lah ya. Kesian kan. Saya dan kalau ikut dalam DSM-5 tu,
ada hampir 300 jenis ya penyakit kesihatan mental ni. Jadi jangan kenalah ya. Sakit, sangat sakit. Sebab itu macam MDD kan, Major Depression Disorder tu, dia kata antara simptom dia ialah sedih berterusan, konsisten selama 2 minggu. Jadi 2 minggu sedih je. Jadi lama-lama otak dia, hormon dia akan keluarkan hormon-hormon sedih, sedih je. Lama-lama dapatlah depression. Sebab tu jangan sedih lama-lama lah ya. Awak frust bercinta ke, awak ditinggalkan ke, kawan awak kata awak tak guna ke, sedih sejam, 2 jam, menangis, beraung cukup. Sedih 1 hari, 2 hari cukup. Jangan sedih lama-lama. Ambil pengajaran dan lepaskan dan nikmati kehidupan. Kalau simpan lama-lama nanti jadi penyakit nanti. Sama juga ya. Macam kita lah sakit perut nak buang air besar. Nak buang air besar, pergi buang air besar. Kalau awak tahan buang air besar tu, tahan lama-lama 2 hari, 3 hari, seminggu jadi penyakit nanti. Macam-macam benda-benda buruk akan berlaku kepada kita. Okey, jelas Okey, jadi kita faham tadi, penyakit mental ada banyak dan dia berlaku kerana berbagai benda-benda buruk berlaku kepada kita dan kita gagal untuk mengambil hikmah, kebaikan dalam sesuatu benda yang berlaku itu, baik ataupun buruk, dan akhirnya pemikiran kita buntu, kemarahan kita membuak-buak, kesedihan, kerisauan kita melampau-lampau, kita pun tak tenang, dan akhirnya kita pun dapat masalah kesihatan mental. Sebab tu ingat satu benda, dalam memahami kesedaran kesihatan mental, kita kena faham antara apa itu kesihatan mental dan apa itu penyakit mental. Dan kita kena faham juga kenapa orang dapat penyakit mental. Jadi orang dapat penyakit mental, macam saya sebut tadi, satu saja, iaitu kerana otak dia rosak. Otak dia mengeluarkan hormon-hormon negatif yang tak dapat dikawal. Dan akhirnya dia risau berlebih-lebihan, takut berlebih-lebihan, menggeletar badan, sakit perut, mual, pergi pada psychosomatic delusion, hallucination. Jadi punca penyakit mental adalah kerana kerosakan otak. Itu dia dipanggil penyakit mental. Dan punca kerosakan otak ataupun penyakit mental ialah kerana stres berlebih-lebihan, risau berlebih-lebihan, takut berlebih-lebihan, marah berlebih-lebihan, dendam berlebih-lebihan, kesumat, dengki, iri hati, jealous. Berlebih-lebihan, itu semua menyebabkan stres pada diri sendiri dan akhirnya kita dapatlah penyakit mental. Sebab itu ingat, jaga kesihatan mental diri kita. Jangan stres berlebih-lebihan. Jika awak stres, kawal stres, urus stres. Jangan macam benda yang kita tak boleh kawal tu kan. Sebab tu ingat satu benda lah ya. Antara punca banyak kita stres adalah kerana kita cuba mengawal benda yang kita tak boleh kawal. Tak payahlah fikir benda yang tak boleh kawal tu. Kita fikirlah benda yang kita boleh kawal saja, ya. Macam cuaca, kita tak boleh fikir cuaca, nak kawal cuaca. Hujan-hujanlah, panas-panaslah, ribut-ributlah, banjir-banjirlah. Lepas banjir surut, nampak nak ribut, duduklah rumah, jangan duduklah rumah. Nampak gunung berapi tu cantik, pergilah melancong, tengok gunung berapi tu, ambil gambar, selfie. Tapi bila awak tengok gunung berapi tu dah keluarkan lahar, kan, dia dah keluarkan debu, dia dah bagi simptom meletup untuk keluarkan lahar. Awak janganlah tunggu kat gunung berapi tu, cabut dah lari. Pergi ke tempat lain pula, tepi pantai ke, hutan ke, taman bunga ke. Jadi kita kena jaga diri kita sendiri. Okey, jelas sebab itu ingat satu benda lah ya, diri kita ada 3 sahabat baik. Sahabat baik ini sangat baik dengan kita, sangat rapat dengan kita. Dan dia bukan sahaja berkawan dengan kita bila kita dah besar.
Tapi 3 sahabat baik ini berkawan dengan kita masa kita dalam perut mak. Masa dalam perut mak dia baik dengan kita, dia tak pernah berpisah dengan kita. Jadi jaga kawan baik kita ini, harmonikan dia, tenangkan dia. Jangan bagi kawan baik kita ni stres, nanti kita pun stres. Jadi apa 3 kawan baik tu? Yang pertama adalah pemikiran kita, yang kedua perasaan kita, yang ketiga jasad dan fisiologi kita. Inilah 3 sahabat baik kita. Daripada dalam perut mak, keluar, menangis sama-sama, merangkak sama-sama, kan? Makan sama-sama, belajar untuk berenang, membaca sama-sama. Jadi, jangan cederakan sahabat baik kita. Happy, seronok, nikmati. Ingat tadi, punca penyakit mental apabila kita fikir stres berlebih-lebihan. Dan takut berlebih-lebihan, dan risau berlebih-lebihan, menyesal berlebih-lebihan, rasa tak berguna berlebih-lebihan. Kontrol, relax, tenang. Rasai nafas, rasai kenikmatan kehidupan, rasai kesyukuran dan nikmatilah kehidupan. Apa yang kita nak dalam hidup ni kan. Tuhan dah beri kita macam-macam dalam hidup ni. Kan? Sebab itu, antara cara untuk sihat kesihatan mental, macam saya sebut tadi, kawal pemikiran supaya tak stres, takut, bimbang berlebihan. Dan untuk kawal stres supaya tak takut, bimbang berlebihan, antara cara dia ialah turunkan ego kita, turunkan expectation kita, turunkan sikit harapan kita, berdamai dan harmonikan. Jadi bersederhana sikit lah ya. Sebab tu kalau kita nak sangat sesuatu, kita tak nak satu berlebihan, expectation standard kita tinggi sangat, kita sakit tu. Nanti kita tertekan tu. Relax, damai, tenang, bersyukur, nikmati, sentiasa memperbaiki diri, nikmati, menikmati dan memperbaiki diri, benda baik dan buruk. Ambil pengajaran, lepaskan, kan? Ada orang kata kat saya, Prof, cakap senang, tapi saya nak buat susahnya. Memang macam tu, cakap senang, nak buat susah. Tapi itulah cara dia. Itulah strategi dia, itulah proses dia. Jadi perlahan-lahan, tenang, lama-lama dia okey lah ya. Hari tu ada satu student, dia jumpa saya. Dia kata dia cuti mid-sem, ada kawan dia tak balik. Dia pun tak balik buat assignment. Dia pergi jumpa kawan dia kat bilik. Tapi lewat malam dalam pukul 10 lebih. Sebab kawan dia duduk seorang kat bilik. Sampai dia telefon, aku nak pergi bilik kau ni. Kawan dia kata, datang. Dia sampai je datang tu, dia ketuk pintu, kawan dia buka pintu. Kalau tengok kanan, tengok kiri. Lepas tu kawan dia masuk bilik. Depan dia masuk bilik, dia sembang-sembang. Dia kata kat saya, Prof, kawan saya ni paranoidnya. Apa paranoid? Paranoid adalah seseorang yang ada prasangka, ketakutan, syak wasangka, berlebih-lebihan. Itu penyakit tu. Lepas sembang-sembang tu, masa nak balik tu, kawan dia cakap dengan dia, tolong, Syok, kau share lah location. Tolong, kau mesti share location. Tolong. Kawan tu kata, Prof, blok saya dengan blok dia sebelah saja. Apa nak share location ya? Kan? Kan? Dia suruh share location juga. Dia takut. Lepas tu, dia buka pintu, tengok kanan, tengok kiri, tak ada orang, dia tutup apa dia jalan. Lepas tu sampai dia telefon, betul-betul dia sampai belum. Kesian kat dia. Itu ciri-ciri paranoid. Ya, kebimbangan, ketakutan, kerisauan berlebih-lebihan. Jika tak dikawal, dia boleh menyebabkan hallucination, delusion. Jika tak dikawal nanti dia pergi mana nanti dia akan rasa macam ada orang pandang dia, orang ni pandang dia, dia bertakut menentang. Sorry to say lah ya, kalau awak dapat penyakit tu, lama-lama nanti awak boleh duduk dalam bilik je. Duduk dalam bilik, duduk dalam gelap je, tak nak campur dengan orang. Kalau awak keluar saja kat bilik pun, nanti awak rasa takut. Orang tu pandang, orang ni pandang, orang ni lihat awak.
Lepas tu awak akan rasa macam semua orang tengok awak. Lepas tu awak akan rasa macam ada CCTV. Itu ada CCTV, ni ada CCTV, itu CCTV. Ya, semua orang sedang tengok awak, perhati awak. Sakit tu. Lama-lama awak boleh dapat hallucination dan delusion. Dan akhirnya dapat schizophrenia. Dah kena makan ubat pula. Kan? Sebab tu sayangi diri, jaga diri baik-baik, nanti sihat tu dan cegah awal. Jadi saya pun bagi tahu kepada kawan saya tu, bagi tahu kepada pelajar tu, pergi beritahu kepada pelajar tu, jumpalah dengan kaunselor, ya. Luahkan semua. Kejap, bateri nak habis. Sekejap ya. Okay, sorry. Bateri nak habis, saya ambil sempat. Kan? Okay, sebab tu saya sebut tadi, yang pertama ialah kita kena memahami tentang perbezaan kesihatan mental dengan penyakit mental. Yang kedua, kita kena ambil berat tentang tanda-tanda awal penyakit kesihatan mental supaya kita dapat cegah awal. Tapi untuk tahu tanda-tanda awal ni, kita kena tahu apakah punca-punca dapat kesihatan mental. Punca-punca kesihatan mental tadi, kita lihat kepada simptom penyakit-penyakit dia. Ya? Contohnya, orang yang dapat depression. Jadi kita kena tahu apa tanda-tanda awal depression. Depression adalah satu masalah psikologi yang datang kerana kita banyak terlekat dengan masa silam. Jadi masa silam kita, masa kecil-kecil kita, ada childhood trauma, kita didera oleh mak ayah kita ataupun kita rasa tak disayangi, diabaikan, sering dimarahi, tak dipuji oleh mak ayah. Kita memarah, memberontak. Zaman kanak-kanak pula, sekolah pula kita dibuli, dipukul oleh kawan-kawan kita, mak ayah kita bergaduh siang malam, ataupun kita anak yang masa perceraian, lepas tu gagal bercinta, difitnah, diadu domba, jadi benda-benda buruk dalam kehidupan kita. Siapa banyak benda-benda buruk berlaku dalam kehidupan di masa lepas, angkat tangan. Jika tak dikawal, maka kita boleh dapat depression. Sebab bila kita fikir balik masa lepas tu, kita rasa menyesal, rasa tak berguna, rasa hidup kita sia-sia, rasa sedih melampau dan rasa Tuhan tak adil, kan? Kenapa nasib kita macam ni? Kenapa orang lain okey, tapi kenapa nasib saya tak okey? Dan rasa tak berguna. Itu kalau tak dikawal dapat depression. Sebab tu orang depression ni mula-mula dia akan banyak mengeluarkan kata-kata negatif dekat mulut dia, dekat hati dia kan. Semua orang tak sayang saya tak ada masa depan, kenapa nasib saya begini, kenapa keadaan saya begini, Tuhan tak adil, semua orang jahat dan semua orang buat saya kan. Saya pun selalu sebut perkataan tu, bahaya tu, itu simptom awal depression. Maka jika tak dirawat nanti, maka awak akan ada idea macam nak habiskan hidup awak. Macam awak nak tamatkan hidup awak. Dan jika tak ada kawal lagi, maka awak akan susun strategi untuk menamatkan riwayat hidup awak. Kesian. Sebab tu jaga diri sendirilah ya. Kawal diri sendiri. Dan tanda-tanda lain depression ni adalah dia bila dia banyak fikir negatif, cakap-cakap negatif, dia penat. Dia rasa tak ada semangat. Semangat dia hilang dengan tiba-tiba. Maka dah bangun tidur pun tak larat, jalan pun penat, itu pun tak larat. Dia kata penatnya, tak laratnya, letihnya, badan dia hilang semangat. Lepas tu dia asyik tidur je, letih. Walaupun dah tidur banyak, ngantuk lagi. Walaupun dah tidur banyak, bangun letih lagi. Dia penat. Dan orang depression kena ingat satu benda, dia penat tu macam buat kerja berat. Macam buat rumah.
Macam angkat batu. Tapi bukan sebab dia buat kerja berat, tapi dia penat adalah kerana pemikiran dia. Pemikiran dia penat ataupun dia overthinking. Sampai dia rasa macam-macam benda dia fikir. Fikiran sangat laju. Kesian. Sebab itu dia kena belajar mindfulness, macam mana buat pernafasan asas, pernafasan relax, menikmati proses, menikmati here and now, dapatkan sokongan sosial dan bagaimana mendamaikan, melepaskan. Kena pergi cari coping skill tu. Kalau tak, nanti awak terperangkap lama dalam tu. Cara corak berfikir pun salah nanti. Sebab itu, dalam hal ini yang paling penting adalah knowledge. The power of knowledge yang menghasilkan kesedaran dan makna baru kehidupan. Kemudian dah lama-lama tu bila dia penat, orang depression juga boleh menyebabkan berat badan dia jatuh. Berdebum jatuh. 2-3 kilo kan. Jadi macam kurus sikit, cengkung sikit kan. Orang dulu panggil makan hati kan. Itu simptom depression. Ataupun berat badan awak boleh naik berdebum. Naik badan 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Sebab setengah orang ni bila dia sedih, dia stres, dia ada simptom depression tu, kerja dia makan je. Makan, dia stres dia makan, dia stres dia makan. Dia tak sedar dia makan. Tak sedar habis satu keropok. Habis satu balang. Jadi lepas dia makan tu dia relax, baring, tengok TV, duduk sorang-sorang, tak senaman, tak buat aktiviti fizikal. Lama-lama berat badan dia naik lah ya. Dan orang yang ada simptom depression juga, dia mungkin boleh mengalami gangguan tidur. Dia tak boleh tidur malam. Kalau serius tu dipanggil insomnia. Sebab otak dia berfikir tu. Kadang-kadang fikiran tu sangat jelas, sangat clear. Dia pandang ceiling. Kesian. Boleh, ramai dah sembuh. Ya, sabar, tenang, minta bantuan. Dan orang depression juga mungkin mengalami masa tidur sangat banyak ataupun tak boleh tidur malam. Dan lama-lama dia akan ada berfikiran bagaimana untuk menamatkan riwayat dia dan ada cubaan, ya. Kesian. Jadi jangan kena depression lah ya. Jadi kalau ada tanda-tanda awal ni, kita kena bantu. Dan sebab itu kita kena ingat satu benda, orang-orang yang ada tanda depression ni, mereka suka sangat menyembunyikan simptom-simptom depression tu daripada orang lain. Dia cuba berlakon dia okey, dia buat okey tapi sebenarnya dia tak ceria, tak happy. Tetapi simptom-simptom awal depression itu akan dapat dikenali oleh teman rapat, ahli keluarga dia. Dia akan tegur. Contohnya kakak dia kata, adik kenapa adik nampak lemah, tak bermanyam, ngantuk je. Adik nampak macam ngelamun, cakap seorang diri, kadang-kadang duduk diam. Orang lain akan perasan tu. Maka bila kita perasan, kita kena bantu dia, beri sokongan supaya dia boleh bangunkan balik diri dia dan melepaskan kisah-kisah silam. Ingat satu benda, antara kaedah yang berkesan untuk menangani orang yang ada simptom depression adalah kita ajar dia untuk berdamaikan dengan benda-benda buruk, benda-benda lepas yang berlaku dalam kehidupan. Walaupun orang buat jahat dengan dia, orang fitnah dia, orang cabul dia, orang bully dia dan keluarga dia rosak dan dia didera, lepaskan. Kita ingat satu benda saja. Semua benda yang dah berlaku, kita mati hidup balik, menangis teresak-esak di bucu katil. Bangun tidur menangis teresak-esak di bucu katil. Benda yang berlaku tetap berlaku. Masa tak boleh putar balik. Masa tak boleh diulang balik. Benda yang berlaku tetap berlaku, masa tak boleh putar balik dan kesilapan, kesalahan, benda-benda lepas tak boleh diulang semula, tak boleh diperbaiki semula. Jadi apa yang kita buat adalah ambil pengajaran, akui kesilapan, kesalahan kita dan ambil pengajaran dan kembalikan semuanya pada Tuhan dan lepaskan dan nikmati kehidupan. Sebab tu ingat satu benda, Tuhan nak kita ambil pengajaran saja, ambil hikmah
pada apa yang berlaku supaya kita tak ada apa-apa kemelekatan. Sebab itu dalam psychological, sebenarnya dia sebut semua benda-benda buruk yang berlaku pada kita, orang fitnah kita, keluarga kita, orang toksik, benda-benda buruk yang berlaku pada kita, dalam psychological sebenarnya tidak ada satu pun yang menyebabkan kita rosak, kita musnah, benda-benda buruk tu menyebabkan kita semakin teruk, tak ada. Semua benda-benda buruk tu berlaku sebenarnya untuk menjadikan kita lebih mantap, lebih kuat, lebih bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dan hati lebih cekal, maka kita akan jadi diamond. Tapi dengan satu syarat iaitu ambil pengajaran, ambil hikmah. Sebab tu ingat satu benda, sebenarnya alam ini, bumi ini sekolah. Tuhan sedang menyekolahkan kita. Kan? Macam awak lah kan? Mungkin sedang darjah 5, ada sedang darjah 2, ada tengah ambil PMR, ada tengah ambil SPM. Jadi alam ni sekolah, dunia ni sekolah. Tuhan sedang menyekolahkan kita. Tuhan sedang mendidik hati kita. Jadi sama ada kita lulus ataupun gagal, benda baik ataupun benda buruk, sebenarnya adalah pendidikan. Tuhan sedang mendidik hati kita. Rasai didikan Tuhan. Tuhan sedang mengajar kita. Ambil pengajaran, ambil hikmah, baiki diri, lepaskan dan nikmati kehidupan. Masuk chapter baru. Kan? Sebab tu keadaan paling mudah, ambil satu buku ataupun kertas kosong, ya. Tulis. Tajuk yang pertama adalah apakah benda-benda buruk yang berlaku dalam kehidupan saya menyebabkan saya sedih, marah, tak berguna, takut. Tuliskan semua benda-benda buruk yang saya tak inginkan, yang berlaku dalam kehidupan saya menyebabkan saya marah, sedih, tak apa. Tuliskan semua. Lepas tulis tu sampai awak rasa lega. Kalau tengah tulis tu awak rasa nak marah ke, geram ke, tikam. Apa? Kertas tu. Buku tu. Nak lukis ke, nak colour ke, nak buat gelap ke, nak berpusing ke, biar. Jadi tuliskan semua benda-benda buruk, tekanan, keburukan yang berlaku dalam kehidupan saya, yang saya tak dapat terima, saya marah, dendam, masa tak berguna. Tuliskan semua. Sampai rasa lega sikit. Jadi biar dia lega tu, buka muka surat sebelah, tarik nafas. Mari kita masuk chapter baru. Fast is fast. Meraung, menangis, mati, hidup balik. Benda yang berlaku tu tak berlaku. Jadi buka muka surat sebelah. Mari kita tuliskan apakah hikmah, kebaikan daripada peristiwa itu yang menjadikan saya hari ini, saat ini, ketika ini lebih baik, lebih matang, lebih kuat, lebih ambil pengajaran, lebih berhati-hati, lebih menghargai. Pasti ada kebaikan, Paling kurang 0.001% pasti ada kebaikan. Tulis dan rasai dan besarkan kesyukuran hasil daripada pendidikan alam tu, pendidikan Tuhan tu. Kan? Jadi contohnya kita tulis, bila saya difitnah, syukur sebab saya dah tahu siapa orang baik, siapa orang jahat. Jadi sekarang ni saya lebih berhati-hati dalam kehidupan. Dan betul lah dalam hidup ini Tuhan jadikan orang baik, Tuhan jadikan orang jahat. Dulu saya jumpa orang baik, kali ni saya jumpa orang jahat. Maka saya tak nak jadi jahat macam tu. Saya tak nak orang lain rasa apa yang saya rasa. Saya nak jadi baik. Dan dia telah tunjukkan contoh teladan yang baik untuk saya supaya tak jadi macam tu. Jadi pandang dia, terima kasih. Tunjuk contoh teladan yang buruk. Saya tak nak jadi macam tu. Jadi saya akan lebih berhati-hati dalam kehidupan. Dalam hidup ini, ada orang saya boleh cerita, ada orang saya tak boleh cerita, ada orang saya boleh rapat, ada orang tak boleh rapat, ada orang saya kena kawan biasa saja. Dan dia juga menjadikan saya hati lebih cekal. Paling kurang hati saya lebih kering lah. Hati saya lebih kental. Hati saya tak mudah menangis. Dan dia mengajar saya untuk bersabar, mendekatkan diri dengan Tuhan, pasrah, meningkatkan kebaikan hati. Wah, rupanya banyaknya kesyukuran, banyaknya hikmah
banyaknya kebaikan daripada benda-benda buruk yang berlaku pada kita. Jadi bila awak dapat saja tu besarkan. Lepas tu ingat satu benda, pasti ada paling kurang 0.01% kebaikan dia, hikmah dia. Itulah pelajaran, itulah didikan, itulah Tuhan sedang mendidik hati kita. Ambil didikan tu, ambil hikmah tu dan lepaskan, buka chapter baru. Jadi orang baru. Ya, ingat satu benda. Dalam kehidupan ini, jika benda-benda buruk berlaku pada kita dan kita gagal ambil hikmah, tapi kita menyalahkan orang tu, orang tu jahat, dia fitnah saya, dia jahat, itu syaitan, itu iblis, dia jahat. Awak tak ambil pengajaran, Tuhan akan bagi lagi. Awak seterus, tak berguna dan awak salah kau tu, salah berani tak ambil pengajaran, Tuhan akan bagi lagi. Sebab awak tak ambil pengajaran Tuhan, akhirnya awak hancur dunia. Sian kat kita. Udahlah tu, cepat-cepatlah ambil pengajaran supaya benda-benda baik berlaku pada kita. Sebab selagi kita tak ambil pengajaran, kita tak faham, nanti benda tu tak putus-putus tu. Ingat satu benda ya, bila kita faham saja, kita ambil pengajaran, bila kita faham saja, kita terima, kita mengaku salah kita, maka hukuman stop. Maka yang ada adalah pengajaran, hikmah, jadi baik, maka kita pun move on dan banyak benda-benda baik akan berlaku kepada kita. Okey? Okey, siapa yang jelas setakat ni? Ya. Jadi buat thumbs up ya dan share screen. Okey, jadi kita dah faham tadi dalam kesihatan mental, depression berlaku kerana lekatan waktu silam. Di mana banyak benda buruk berlaku, kita tak dapat ambil hikmah kebaikan peristiwa tu. Tuhan sedang mendidik hati kita. Maka akhirnya kita masuk dalam terowong gelap. Kita masuk dalam kepopong gelap. Kita diikat dalam terowong gelap, kepopong gelap. Dan akhirnya kita penuh kegelapan, kesakitan, tak dapat lihat cahaya, keindahan, memaafkan, makin teruk, makin trauma tu kesian kita. Jadi cara nak keluar kepopong gelap tu susah. Jadi cara dia ialah kita mesti lihat cahaya. Cahaya itu adalah hikmah, kebaikan, pengajaran. Seburuk-buruk mana pun pasti ada pengajaran. Jadi tebuk kepompong tu, nampak satu cahaya hikmah, ambil kebaikan. Tebuk kepompong tu, pecahkan, ambil hikmah, kebaikan dan rasai kesyukuran. Menikmati kehidupan. Nanti kepompong tu pecah. Akhirnya pecah kepompong tu. Maka bila kepopom tu pecah, jadilah kita rama-rama yang indah kan. Terbang, melayang. Maka nikmatilah cahaya, matahari, keindahan. Yang selama ni kita tak dapat nikmati tu sebab kita duduk dalam kegelapan. Maka kita pun terbang je rama-rama yang indah. Pergilah menikmati pokok, bunga, berwarna-warni. Pergilah hisap madu-madu tu. Nikmatilah kehidupan. Yang selama ni kita tak dapat nikmati sebab duduklah kepopong gelap. Cepat keluar daripada masa silam. Keluar daripada lekatan kesakitan, kemarahan, dendam, penyesalan tu keluar. Nikmati kehidupan. Dan jadilah ramai-ramai yang indah, menikmati harumnya madu, pokok, bunga, cahaya. Yang selama ni kita tak dapat nikmati. Dia ingat satu perkara, rama-rama ni nyawa tak panjang. Rama-rama ni, kupu-kupu ni dia hidup dalam 30 hari je. Lepas tu dia meninggal. Jadi kita pun macam tu lah ya. Jadi nikmatilah kehidupan kerana kita tidak tahu nyawa kita, kehidupan kita sampai bila. Okey, jadi kita dah faham tadi untuk menjaga kesihatan mental kita, kita faham bahawa fahami kesihatan mental. Bila kita jaga diri kita sayang diri kita self love, kita rawat diri kita sendiri, maka kita akan mengurangkan risiko penyakit mental. Tetapi kalau kita tak sayang diri kita stres berlebih-lebihan, kita workaholic berlebih-lebihan, kita takut, risau, bimbang, biarkan paranoid menguasai kita, dan akhirnya kita akan dapat penyakit depression, anxiety, schizophrenia, OCD dan sebagainya. Jadi tingkatkan kesedaran kesihatan mental untuk mengurangkan risiko penyakit mental.
Dan dalam masa yang sama kita kena tahu tadi penyakit mental berlaku ialah kerana kita tak self love, kerja berlebih-lebihan, stres berlebih-lebihan, takut berlebih-lebihan, dendam berlebih-lebihan, sakitlah kita. Tak boleh tu ya. Sebab tu dalam psychological, dalam forgiveness terapi, apabila kita benci pada orang lain, kita tak suka pada orang lain, kita menyampah pada orang lain, kita tak boleh maafkan orang lain, maka kita sebenarnya menyeksa diri sendiri. Tak boleh maafkan orang lain, menyakiti diri sendiri, mendoakan keburukan, kehancuran kepada orang lain, sebenarnya menyakitkan dan menyeksa dan merosak diri kita sendiri. Dalam hati kita sakit tu, lama-lama jadi trauma nanti. Ya, sebab itu cepat-cepat belajar coping skill, ambil pengajaran dan melepaskan. Dan yang ketiga, untuk kesihatan mental, kita kena tahu simptom-simptom awal penyakit mental. Tadi kita sebut simptom depression. So dah jelas kan? Siapa dah jelas, buat thumbs up ya. Okey, jadi jangan kena depression lah ya. Depression ni teruk lah ya, sakit ya. Akhirnya nanti awak duduk dekat rumah, duduk di bilik gelap ya. Yang kedua, penyakit mental yang sangat mudah kena pada ramai orang adalah anxiety. Jadi apa itu anxiety? Anxiety adalah penyakit kebimbangan melampau ataupun takut melampau. Dan biasanya datang apabila kita suka memelihara perasaan takut dalam diri kita. Jadi jangan takut, jangan risau sangat. Nanti otak kita, sel kita keluarkan hormon takut, risau, bimbang. Lalu terdetik di hati kita, saya tidak ada masa untuk berehat. Sentiasa cemas, takut tu, risau ni, risau itu. Risau jumpa orang tu, risau bos, risau orang cakap apa, risau masa depan. Dan akhirnya tangan ni pun menggeletar, dada dia debar-debar, kan. Lepas tu kepala dia pun overthinking, fikir tu fikir ni, rimas rasa nak menjerit tapi tak boleh menjerit, tak nak buat apa, dan akhirnya nafas dia sesak sikit. Jadi bila nafas dia sesak, hati-hati. Dan jika tak dapat kontrol, maka dia akan dapat panic attack. Tak ada nafas, tak ada nafas, tak ada nafas, tak ada nafas. Dia tarik nafas sangat sakit, lepas nafas sangat sakit, dia rasa macam ada orang cekik dia. Macam makhluk gaib cekik dia. Bukan hantu cekik, bukan saka, bukan. Itu dipanggil panic attack. Siapa pernah kena? Sakit, kesian. Jangan kena lah ya. Janganlah menyebabkan orang kena, kesian. Ya, antara tanda lain, orang yang kena anxiety, panic attack ni ialah bila dia fikir macam-macam, dia risau, tangan menggeletar, dada debar-debar, berpeluh dingin, rasa tidak ada masa untuk berehat, dia suka sakit fizikal, migraine, sakit badan, dia suka sakit perut. Dia suka GERD, dia suka anxiety, dia suka dapat gastrik. Perut dia mual, rasa nak muntah, muntah pun angin. Lepas tu gastrik perut tu, angin tu pergi ke dada, jadi GERD, tarik nafas sakit. Lepas nafas sakit, dada dia berdebar, duk, dia rasa macam nak ambil jantung dia nak buang tu. Kesian. Jadi jangan kena anxiety lah ya. Jadi kalau orang kena anxiety tu, bantu tenangkan dia. Dia nak tenangkan ni kadang-kadang tu kalau orang kena anxiety, panic attack and teruk tu, kalau awak pula gelabah, awak pula nafas, dia lagi anxiety. Cuma bagi dia berjalan, duduk satu tempat, sorang-sorang, relax. Kalau ada kawan baik pun tenang. Biasanya kita ajar dia pernafasan asas. Dah tak boleh juga, kita ajar dia teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1 untuk aktifkan balik dia punya sensori, penglihatan, pendengaran, dia rasa, dia bau, dia sentuhan. Lama tu dia okey. Ataupun kita ajar dia balik tentang teknik mantra positif, kata-kata positif, bagaimana untuk menangani anxiety panic attack tu, macam mana untuk brisk walk, macam mana dapat sokongan sosial, nanti dia akan okey nanti. Ya. Sebab tu ingat satu benda, jangan kena anxiety. Dan untuk elakkan tu, jangan dah teruk baru kena. Maka kita akan tahu simptom-simptom awal. Tapi kalau simptom sikit-sikit tu, awak rasa susah hati sikit-sikit, dada awak debar sikit-sikit tu, jangan risau sangat.
Awak jangan self-diagnose, kan? Self-diagnose ni tak boleh. Self-diagnose ni sangat bahaya. Apa itu self-diagnose dalam kesihatan mental? Self-diagnose adalah apabila kita rasa kita ada masalah depression, anxiety, schizophrenia, contohnya tangan kita mula menggeletar, dada kita debar-debar, kita pun self-diagnose, kita pun pergi internet, kita jawab DAS, kita pun jawab PHQ-9, ataupun kita jawab PDI, Back Depression Inventory. Lepas tu kita jawab tu kita rasa kita memang ada depression ataupun stres kita tinggi ataupun anxiety kita tinggi. Jadi bila kita self-diagnose dan terlihat kita ada simptom tu, maka dia akan berlaku satu gejala dipanggil panik. Awak takut, makin risau. Takutnya betul lah saya ada anxiety. Betul lah saya ada depression. Betul lah saya ada ciri-ciri nak mati. Habislah saya. Risaunya, takutnya, bimbangnya. Jadi simptom yang kecil, yang sedikit, yang mungkin mild, sedikit saja dia akan menyebabkan jadi moderate, jadi severe kerana budaya kepanikan, ketakutan dan awak tak ada coping skill dan yang berdiagnos tu bukan orang profesional. Kesian awak. Nanti tak ada simptom pun jadi simptom. Kemudian akan berlaku kemelekatan diagnos. Habis tu. Susah tu, ya. Jadi jangan self-diagnose lah, ya. Jadi sebab itu kita kena ingat satu benda. Dalam mental health ni, dalam clinical, dia diagnose pun dia ada 4 stage tu. Ya. Normal. Jadi bila kena saja sama ada mild, ringan, moderate, sederhana. Lepas tu severe, moderate, sederhana teruk dan barulah severe. Yang kadang-kadang tu orang tu ada depression ke, anxiety ke, OCD tu mild. Mild ni ringan je, seolah-olah macam tak ada je. Pergi self-love, jaga diri, belajar coping skill, pergi webinar saya, kursus saya, sembuh lah tu. Tapi kalau mild ni awak takut, bimbang, risau, nanti awak akan ada kemelekatan. Bila kemelekatan nanti, susah nak sembuh nanti. Awak lagi panik tu. Ya? Jadi jangan self-diagnose. Ya? Okey. Kejap ya. Okey, ini. Okey, kejap ya. Save object. Okey, dah. Ya. Dekat TikTok ni kadang-kadang tu dia minta kita bagi tahu kita bukan robot lah, bukan AI lah kan. Pening kepala. Tapi sebab TikTok tu dia self-love. Dia jaga dia punya software dia, media sosial dia. Dia tak nak disalahgunakan. Kita keluarkan perkataan negatif pun dia akan block kita, hentikan kita sebab dia jaga komuniti. Dia self-love dia tu. Ya? Sebab tu kita kena jaga diri kita. Jangan biar orang kata-kata buruk pada kita. Jangan biar benda-benda negatif masuk pada diri kita. Ya? Nanti kita sakit tu. Okey, jadi kita kena faham macam mana boleh berlaku anxiety. Berlaku anxiety satu saja, iaitu punca daripada kita suka memelihara ketakutan. So ketakut, sebab tu jangan takut. Takut sangat bahaya. Ketakutan akan menghilangkan kreativiti, keseronokan, kenikmatan, daya imajinasi. Kita terkongkong, risau, bimbang, takut je. Sebab tu cara mengawal seseorang yang paling mudah adalah menakut-nakutkan dia, mengugut-ugutkan dia. Sebab tu orang narsisistik ni dia suka mengawal orang lain. Dia suka ugut, takutkan, ancam, keluarkan kata-kata negatif sampai awak takut, bimbang dan awak rasa terkawal, rasa dikawal oleh dia dan awak sentiasa cemas. Jadi jangan biar orang lain kawal kita lah ya. Kita mesti mengawal diri kita sendiri. Sebab itu orang yang dapat anxiety, depression, sebab berhadapan dengan orang narsisistik, ialah awak kena lepaskan perasaan takut, bimbang, risau dekat dia tu. Jangan biar dia mengawal diri kita. Kalau awak dah rasa dia nak mengawal diri awak kena bebaskan diri awak. Dengan pemikiran, perasaan,
buat shield pada diri awak. Jadi kalau awak takut kata-kata dia, takut muka dia, takut jumpa dia, takut nanti dia cakap benda negatif, maksudnya awak dikawal tu. Masa tu awak tak bebas tu, sangat sakit tu. Nanti awak dapat anxiety nanti. Ya. Siapa yang sering rasa dikawal oleh orang lain kat tangan, kesian. Siapa yang rasa awak tak ada masa untuk berehat, sentiasa cemas, takut, fikirkan sesuatu. Okey. Sebab itu kemuncak kepada ketakutan orang anxiety ni adalah takut mati. Sebab tu orang anxiety ni bila dia mengeletar tangan, dah ada debar-debar, sesak nafas, dia fikir apa? Dia fikir mati. Apabila aku mati, apabila mak aku mati, apabila anak aku mati. Sebab itu apabila awak takut mati ataupun ada saudara mati ataupun mak mati ataupun kawan mati ataupun awak sakit yang awak fikir awak mati dan benda tu tak dapat dikawal, awak boleh kena anxiety. Sebab tu jangan takutlah ya. Dan kemuncak kepada ketakutan adalah takut mati. Dan sebab tu orang anxiety bila sesak nafas tu, dia fikir apa? Mati je. Sebab tu kalau orang anxiety ni dia kadang-kadang tu tak nak keluar rumah, duduk rumah je. Takut je. Sebab dia suka meramal. Meramal pula meramal yang buruk-buruk. Kan? Meramal lah yang baik-baik kan. Dapat emas ke, dapat perak ke, dapat naik pangkat ke, dapat anugerah datuk ke, yang tak ada. Dia ramal yang buruk-buruk. Dia ramal anak dia accident, dia ramal nanti dajjal tak datang, dia ramal nanti dia mati macam mana, mak dia mati macam mana, nanti rumah dia runtuh, nanti kena penyakit, nanti mati, orang jahat datang, dia ramal yang buruk-buruk je. Jadi kesan dia takut, dia bimbang, dia risau dan akhirnya benda tu berlaku semakin teruk. Sebab itu antara cara untuk kesihatan mental untuk menangani simptom-simptom awal jika awak rasa awak ada tanda anxiety ialah cut rasa takut. Cut rasa dikawal oleh orang lain. Cut rasa cemas tu. Jadi kita boleh guna teknik pernafasan asas, menikmati nafas, dan jika kita boleh buat teknik untuk mindfulness, menikmati here and now, the power of now, bahawa masa lepas sebenarnya tak ada. Masa lepas tu hanya sejarah saja. Masa lepas ini hanyalah benda-benda yang dah berlalu dan dia hanyalah sejarah. Masa lepas tak pernah wujud sebenarnya. Sebab tu nama pun masa lepas. Dan masa akan datang pun tak wujud sebenarnya. Masa akan datang ni hanya imajinasi, hanya fantasi. Dia tak ada sebenarnya. Yang ada hanyalah hari ini, saat ini, ketika ini. Jadi jangan fikir masa akan datang. Jangan fikir masa lepas. Nikmati hari ini, saat ini, ketika ini dengan penuh ketenangan, kenikmatan dan bersyukur pada Tuhan. Jangan fikir benda akan datanglah. Benda akan datang tu rahsia Tuhan. Benda akan datang itu urusan Tuhan. Kita pun tak tahu besok kita hidup ke tak ada. Nikmatilah hari ni. Kita pun tak tahu sejam selepas ini kita masih bernafas ke kita tak. Kita tak tahu. Serahlah pada Tuhan. Jangan fikir banyak-banyak lah ya. Tahulah Tuhan uruskan kita. Tahulah Tuhan jaga kita. Sebab itu kalau saya tanya pada awak kan. Besok awak nak pakai baju apa? Tak tahu. Besok awak nak makan apa? Tak tahu. Besok ada makanan tak? Tak tahu. Kan? Besok ada baju tak awak pakai? Tak tahu. Kan? Besok awak hidup lagi tak? Tak tahu. Kita tak tahu. Serah daripada Tuhan. Sampai masa ketika saatnya pasti ada baju nak dipakai. Sampai masa saat ketikanya pasti ada makanan. Sampai saat ketikanya Tuhan jaga kita lah. Tuhan urus kita lah. Jadi serahkan pada Tuhan, rasai kasih sayang Tuhan, Tuhan Maha dekat. Jangan fikir melampaui batas benda akan datang yang bukan kuasa kita. Kita ni siapa kan? Kita ni makhluk saja. Jadi hidup bertuhan, penuh kasih sayang, rasai kasih sayang Tuhan. Tuhan anugerah kita macam-macam dalam kehidupan. Macam-macam yang kita perlukan Tuhan beri. Nikmati sajalah hidup ni. Sebab tu Tuhan ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Memberi. Jadi sebenarnya kita tak minta pun Tuhan tahu kita perlukan. Jadi Tuhan beri.
Contohnya, kita lahir-lahir, kita perlukan oksigen. Kita terus tarik. Weh, weh. Kita tak pernah minta pada Tuhan oksigen. Ada je oksigen. Tahu je Tuhan beri. Dia tahu Tuhan maha kasih sayang. Tuhan maha mengurus. Tuhan maha menjaga. Tuhan jaga kasih dia. Kita ni kasih dia. Nikmatilah hidup ini dengan kesyukuran. Janganlah fikir berlebih-lebihan. Ya. Ni takut, risau, bimbang. Takut, risau, bimbang. Banyak benda awak takut. Banyak benda awak risau. Banyak benda awak bimbang. Seolah-olah Tuhan tu tak mengetahui. Tuhan tahu, Tuhan mengetahui, Tuhan tahu semua. Tak ada bahan, tak ada bahagian, tak ada sudut, tak ada masa, tak ada ketika, tak ada ruang yang Tuhan tak tahu. Tuhan tahu semua, tahu dah uruskan, serahlah pada Tuhan. Ini takut, bimbang, risau, macam ada benda yang Tuhan tak tahu kan? Sebab itu, untuk menangani masalah anxiety, yang takut, risau, cemas tu, antara teknik yang paling baik ialah menikmati here and now, menikmati nafas dan teknik total surrender. Berserah diri pada Tuhan, berserah diri pada Tuhan. Nanti awak okey tu ya. Yakinlah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Dekat, Maha Berkuasa. Okey, jadi bila kita dah faham tu, ya, maka kita kena ambil tahu tentang simptom-simptom awal kesihatan mental, tapi jangan self-diagnose dan bila tahu awak ada ciri tu, dia mungkin hanya peringkat mild dan moderate. Dia kalau mild, moderate ni tak payah ambil ubat doktor psikiatris pun tak apa. Dengan syarat awak boleh tahan. Awak masih boleh tahan. Maka tak payah ambil ubat. Pergi terapi tanpa perubatan, kawal pemikiran, pergi menikmati kehidupan. Pergilah webinar saya, webinar Prof. Mas tu. Banyak ilmu-ilmu yang memberi makna baru kehidupan. Pergilah kursus-kursus ke siapa-siapa pun sama je lah ya. Belajar coping skill, bagaimana melepaskan, nanti kita sihat lah ya. Ingat the power of knowledge tu. Dan antara tanda-tanda kesihatan mental yang lain seperti OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Siapa ada OCD yang kat tangan ya? OCD ni dia ada dua dimensi, dipanggil obsesif dengan kompulsif. Obsesif ni ialah dalam pemikiran dia suka berfikir. Mendesak-desak pemikiran dia. Kemas, 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 bersih, 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 sama, 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 teliti, 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 simetri, susun, kemas, cantik, bersih. Tadi dia suka mendesak-desak. Obsesif OCD tu. Jadi bila dia mendesak-desak pemikiran tu, maka dia tak boleh halang. Maka jadilah kompulsif. Obsesif jadi kompulsif. Kompulsif ni jadi tindakan. Dia pun susun, bagi sama, bersih. Maka tak ada satu pun pasir. Nama bilik air. Tapi dalam bilik air ni dia lap dengan kain sampai tak ada satu titik air pun. Dia tak boleh tengok air. Jadi bila air tu tumpah je, dia mengamuk, dia menjerit, dia lap, dia marah orang tu. Tu orang OCD. Jadi orang OCD ni, kalau OCD kebersihan tu, dia sangat nak bersih. Kalau dia lalu, dia nampak ada sampah ke, ada pasir ke, maka dia akan sapu, dia akan bersihkan, dia akan mop sampai dia puas hati. Kompulsif tu. Kalau dia tak buat, tak bersihkan, dia tak boleh tidur malam. Kalau dia susun barang kat meja dia, tersusun cantik sampai dia puas hati. Lepas tu jangan siapa-siapa sentuh barang dia, ubah barang dia, sepah-sepahkan barang dia. Jika ada orang ubah barang dia, sepah barang dia, dia marah, dia geram, dia akan pergi cari orang tu. Siapa yang sepahkan? Siapa yang sepahkan? Siapa yang buat? Dia cari orang tu bukan nak buat apa, nak marah je. Kan? Dia nak marah orang tu. Sebab itu jangan kena OCD lah ya. Tapi dalam kehidupan ini, ramai orang ada OCD tapi mild. Jadi cara kawal OCD adalah sedari OCD tu, betulkan balik corak pemikiran kita yang OCD dan cari jalan tengah. Dan jika kita dah ada OCD tu, kita kena kurangkan OCD tu di segi obsesif dia dengan bilangan, dengan jangka masa, dengan perstrukturan kognitif dan cari sokongan sosial. Dalam mati kita akan pulih tu. Ya. Dan macam mana berlaku OCD?
OCD biasanya berlaku kerana mak ayah yang garang. Suka marah anak dia, tangking anak dia. Kau bersih ni, kau sapu ni, kau jangan bagi kotor tu. Kenapa kau tak bersih? Kenapa tak sapu? Kenapa pinggan bersepah? Kenapa ada sampah? Jadi bila asyik kena marah, tertekan, takut, lama-lama nanti dia akan dapat OCD. Ya, sebab tu saya ada satu student, dia baru tingkatan 3 tapi ada OCD sebab mak dia sangat garang. Mungkin mak dia susah ikut dari segi ekonomi dan bapa dia pun tak sayang dia, suka marah-marah dia. Jadi bila mak ni tension, suami dia tak sayang dia, maka dia pun tak ada knowledge, dia pun lepaskan marah pada anak dia, pukul anak dia, jerkah anak dia, sapu ni, bersih tu, kenapa ada sampah ni. Lama anak dia takut. Dalam tekanan 3 tu, setiap hari dia bangun pagi pukul 4 pagi. Dia basuh baju, dia sidai, dia sedia pula sama, dia kemas. Jadi saya tanya dia, awak ni basuh baju pukul 4 pagi sidai ni mak awak marah ke? Tak, mak tak marah. Tapi dia buat sebab dia takut kena marah. Sebab dah jadi habit. Sebab tu jangan ada OCD. Sebab tu orang OCD ni kalau dia basuh pinggan tu, dia basuh pinggan kan? Basuh cawan. Lepas tu dia susun buat tu. Ini pinggan ni kecil, kecil, kecil. Pinggan besar, besar, besar. Kan? Lepas tu susun ikut warna lepas tu. Ni merah, ni biru, ya, ni sudut. Ini dia, dan kalau sama juga kalau dia sidai baju kan, dia basuh baju, dia sidai baju. Ini baju merah, ni baju biru, ni baju coklat, ini seluar, ini baju, ni kain, ni seluar dalam. Macam tu orang OCD. Bukan macam awak terabur je kan. Tu tak ada OCD. Ya. Dan jangan siapa-siapa yang sepahkan susunan dia. Dia akan marah, dia akan susun, dia akan paksa diri dia buat. Kesian ya. Dan dalam OCD, kalau awak energetik, okey. Maksudnya awak bertenaga. Awak akan buat sampai puas. Tetapi masalahnya, kalau anak awak kecil-kecil, bersepah-sepah, awak akan marah anak awak, tengking anak awak, awak balik kerja, letih, awak tak boleh tengok sampah, awak buat sampai awak letih, awak penat, awak tak tenaga, awak tak bermaya. Awak buat lagi, awak bersih lagi. Lama-lama nanti awak rasa sangat letih, sangat penat, dan pemikiran awak tak puas hati, lama-lama nanti boleh dapat anxiety. Sebab dia suka fikir, dia suka takut tentang kekemasan, kerisauan. Sebab itu dalam mental health, OCD biasanya dikaitkan dengan OCD biasanya ada simptom anxiety. Jadi jangan kena lah ya. Ada satu student, kalau terabur tu, bukan OCD, itu dia panggil hoarding disorder. Tetapi kalau mak ayah yang sangat OCD menekan anak, kadang-kadang tu anak dia tak ada OCD, anak dia boleh ada hoarding. Ya, dia boleh terbalik macam tu. Tapi jarang lah ya kes macam tu. Ada satu student ni bagi tahu saya, dia budak diploma, dia masuk college. Dia kata dia ada satu roommate baru. Roommate ini pendiam, tak banyak cakap. Dia cakap pun sikit-sikit je. Tapi punya lampu bersih, dia susun barang dia, botol air dia. Dia punya cadar tu tegak. Kan? Bersih, tak satu kedut pun. Ujung sana, ujung sini, tegak. Tak ada satu kedut pun. Dan dia beli alat lagi untuk pastikan dia punya cadar tu tegak. Bila dia duduk, lepas tu cadar dia kedut sikit, dia bangun, dia tengok kedut, dia akan tegangkan balik cadar dia. Jadi dia tahulah ya, dia orang dia tu ada simptom OCD. Dan kata pelajar ni, Prof, satu hari tu pukul 4 pagi, tiba-tiba roommate saya yang ada OCD ni, dia punya nafas macam ni. Dia menangis. Lepas tu awak buat apa? Saya kata, saya takut Prof, saya ingat hantu, saya diam je. Awak ni, itu bukan hantu. Itu namanya panic attack. Kesan daripada anxiety, OCD dia punya attack, lama tak ada kena. Lama juga Prof, kat setengah jam. Lama-lama makin okey. Kesiannya, sakitnya. Jangan kena lah ya. Muda lagi. Dah kena panic attack, anxiety, OCD.
Okey, jelas Okey, jadi sebab itu kita kena memahami simptom awal supaya kita dapat elakkan masalah kesihatan mental dan kita juga dengan masalah lain seperti skizofrenia ya. Skizofrenia adalah satu masalah kesihatan mental yang agak klinikal ya. Di mana dia dah ada satu gangguan hormon yang tak stabil dalam pemikiran dia kerana tekanan berlebih-lebihan, risau berlebih-lebihan, takut berlebih-lebihan, rasa tak berguna berlebih-lebihan dan akhirnya otak dia keluarkan satu hormon, maka dia akan dapat hallucination dengan delusion. Hallucination ialah dia mula mendengar benda yang orang tak boleh dengar dan dia lihat benda yang tak boleh lihat. Dia pergi kepada 5 panca indera tu dan dia bau benda orang tak boleh bau dan dia rasa orang tak boleh rasa. Dan di fisiologi ni semua ni dia boleh rasa benda yang tak betul, yang orang tak boleh rasa. Dan bila dia ada hallucination, dia akan menjadi delusion. Delusion ni dia percaya, dia believe benda tu betul. Tapi tak betul. Dia believe, oh sakit tu. Hallucination menjadi delusion sangat sakit. Maka dia akan masuk dalam dunia dia, ketakutan dia, kebimbangan dia, kerisauan dia. Itu tak betul tu. Sebab tu antara kaedah yang pertama untuk mengajar, mendidik orang skizofrenia ialah membezakan antara hallucination dengan reality. Jadi kalau ada apa-apa benda berlaku dekat nafas, oh ini hanya hallucination. Lambat sikit tapi lama-lama nanti dia akan dapat rasa kelegaan dan reda, dia dapat kawal. Sebab duduk dengan ketakutan, panik, kerisauan sebab rasa hallucination tu, delusion betul tu sangat menyakitkan. Ya. Contohnya kalau dia duduk kan, tiba-tiba dia dengar satu suara. Belagak bagus, kau tak berguna, jahat, pergi cederakan orang tu, pergi tumbuk dia, cepat-cepat dia fikir, oh ini hallucination. Ataupun dia nampak benda yang orang tak nampak. Nampak enek kebayan, nampak bayang-bayang hitam, nampak muka orang yang tak suka, nampak pisau, nampak benda yang menakutkan, nampak darah, tak boleh tu ya. Dan kadang-kadang tu dia bau ya, dia masuk dekat rumah tu dia marah bini dia. Bau busuk, nampak bau busuk. Tak ada abang, tak bau busuk, bau busuk. Dia seorang je bau busuk. Itu hallucination. Ataupun lidah dia rasa pedasnya, pedas. Tak ada pedas pun, atau pepayau. Itu semua hallucination. Ataupun tiba-tiba dia rasa tangan yang ni macam ada ulat. Ya, ulat tu keluar-keluar kat tangan dia. Dan bila tengok tangan dia memang betul nampak macam apa? Timbul-timbul. Bukan ulat, bukan hantu, bukan saka. Itu the power of mind. The power of hallucination, delusion, dia akan pergi kepada fisiologi. Dan dia very powerful tu ya. Dia pergi kepada psikosomatik sekali. Sebab tu saya pernah buat session dengan satu orang ni, perempuan. Tengah-tengah duduk tu tiba-tiba dia bangun dan menjerit. Labah-labah. Dia kata ada labah-labah atas dada dia warna hitam. Cakar dia punya badan dia. Tapi dia tenang balik. Oh, itu semua hanya hallucination. Dia okey balik. Tapi kalau tak dia takut, mengeletar. Bukan labah-labah tu. Itulah banyak sangat tengok cerita Spiderman. Nampak labah-labah ya. Ataupun sangat banyak tengok cerita hantu ke, toyol ke, dengan saka ke apa ke. Nampak macam-macam. Tak ada tu. Ya, itu semua adalah penyakit mental. Sebab itu dulu saya pergi ke satu hospital bahagia. Ya, saya buat lawatan ya dengan student dah lama dah ya. Jadi ada satu pesakit tu ya. Dia ditahan oleh polis kerana dia ada skizofrenia dan dia ada sampai split personality. Dia rasa dia ular. Dia dengar dia ular, dia pandang dia ular, dia rasa dia ular dan akhirnya dia jadi ular betul. Kan? Dan polis tangkap dia masa tu sebab jiran dia report dia makan kucing dengan makan anjing. Dan polis tangkap dia duduk longkang.
jadi ular kan. Nasib baik dia Chinese. Bukan nasib baik Chinese lah ya. Jadi bila Chinese tu, oh ini memang betul hormon. Ini penyakit psikologikal. Senang cerita. Kalau Melayu tu susah sikit. Wah ada saka. Wah ada hantu. Wah ada orang hantar. Wah ada orang sihir jampi. Susah nak rawat nanti. Macam-macam benda dipikir. Ya. Okey je. So jelas Okey. Jadi hari tu ada satu lagi bapak tu hantar kat saya anak dia kena schizophrenia, kesian dia ya. Jumpa tu dia datang daripada Melaka tapi dia schizophrenia tu dia percaya dia ni hantua, hang cepat, silat. Kan? Salam dengan saya pun bersilat, duduk pun macam panglima. Kan? Tapi waktu tu kita tak boleh buat banyak ya. Kita hanya tapi dia cakap dia boleh dengar, dia boleh bercakap ya. Cuma dia ada gangguan sikit dan dia kena make sure ambil ubat doktor psikiatris dengan konsisten. Cuma bila kita teroka itu kita nak tahu apa punca dia. Dan dia ni banyak adik-beradik dia dalam 5 orang. Dan mak ayah dia sangat kuat agama. Dan adik-beradik dia yang lain tu semua pergi Jordan, pergi Mesir, pergi Arab, belajar ilmu agama, belajar syariah, belajar tahfiz, belajar tu, belajar ni. Jadi adik-beradik dia semua bagus-bagus dapat agama. Sekolah tinggi-tinggi sampai luar negara. Tapi dia tak ada. Jadi bila dia tak ada tu, dia anak bongsu. Jadi dia rasa rendah diri, dia rasa stres, dia rasa mak dia suka banding-bandingkan dia dengan abang dia. Kenapa kau tak jadi macam abang kau? Kenapa kakak kau ni alim? Kenapa kau macam ni? Dia stres, dia cuba puaskan hati mak dia tak dapat. Dia kecewa dengan diri dia. Dan akhirnya dia jadi schizophrenia. Kesian. Sebab tu jangan stres anak berlebih-lebih hal lah ya. Setiap anak ada kehebatan, keunikan yang berbeza. Yang penting dia berkembang secara sihat, baik, ceria dan bermanfaat dalam kehidupan dia. Cukuplah tu ya. Tak payah letak banyak keinginan kita kepada anak-anak lah ya. Kesian ya. Okey, jadi kita dah faham tadi, begitu juga dengan penyakit-penyakit lain seperti BPD, ataupun narcissistic personality disorder, split personality dan sebagainya. Itu saya ada satu kawan, klien dia ada split personality. Dalam diri dia ada dalam 6-7 watak. Kesian dia. Dan salah satu watak dia tu perempuan sangat penyayang. Dan salah satu watak lagi tu ialah dia jadi perempuan pelacur. Memang macam tu. Ya? Jadi setiap kali dia cari itu kesian kat dia. Cepat-cepat so dia pergi ke klinik buat test HIV. Dan pasti dia tak mengandung. Dan ada apa ketika dia mengandung. Dan mengandung tu dia tak tahu siapa bapa budak tu. Jadi macam-macam lah ya benda-benda buruk berlaku. Dan dalam klinikal, kebanyakan split personality ni berlaku ialah kerana ada childhood trauma, biasanya melibatkan sexual harassment, sexual abuse ataupun penderaan fizikal. Biasanya anak tu bila besar dia boleh ada split personality. Ya, kerana watak-watak yang tak dapat selesai dalam diri dia dan dibina watak itu untuk dapat kepuasan psikologikal dia. Okey, jadi kita dah faham tadi ya bahawa kita perlu jaga kesihatan mental kita ya supaya mengurangkan penyakit mental. Yang kena penyakit mental lah ya. Sebab itu kalau ikut schizophrenia tu diagnose consistent 6 months. Kalau ikut depression tu diagnose consistent selama 2 minggu. Kesedihan dia ciri-ciri dia tu. Tapi orang yang kena penyakit mental, anxiety, depression, schizophrenia ni, sorry to say lah ya, jangan katakan 6 bulan. Jangan katakan 2 minggu. Kalau kita kena tu 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari pun sakitnya, penatnya, emosi penatnya, jiwa kita, tangan kita meletak, dada kita depan-depan, otak kita overthinking, rasa nak meletup, datang flashback memori tu sakitnya, rasa tak berguna, rasa tak menamatkan hidup kita, rasa nak pergi terjun bangunan, sakit. Kan? Jadi jangan kena lah ya.
Dan penyakit mental ni pula dia tak nampak. Sebab tu susah nak bagi orang faham. Kalau dia tu patah tangan, nampak tangan dia patah, kendung tangan dia. Kalau kepala dia pecah, nampak kepala dia berbalut, nampak darah dekat kain balut tu. Tapi kalau penyakit mental, depression, anxiety, schizo, orang tak nampak. Orang tak tahu apa yang awak fikirkan. Orang tak tahu awak rasa bersalah, menyesal, rasa tak berguna, rasa nak menamatkan diri awak, rasa nak habiskan kehidupan, rasa sakit. Ya, jadi jangan kenalah ya penyakit mental ni. Jagalah diri sendiri dan sihat. Dan boleh sihat, pasti boleh sihat. Sebab itu, saya sangat bersyukur ya. Dalam kehidupan ini, saya telah menyaksikan beratus, saya rasa beribu lah ya. Orang yang ada penyakit mental, depression, anxiety, schizophrenia, sembuh, sihat, tenang, menikmati kehidupan. Kita ajar dia teknik breathing, pernafasan 4 titik, here and now, aku bukan diriku, dapatkan sokongan sosial, ilmu kemahiran baru yang memberi makna kehidupan, buat circle, jauhkan toksik dan sebagainya. Mereka boleh sihat. Ya, Tuhan tu Maha menyembuh. Dan sebenarnya kesembuhan itu dah ada pun dalam diri kita. Cuma kita belum jumpa. Cepat-cepat jumpalah ya. Okey, jadi bagaimana untuk sihat kesihatan mental? Kita kena amalkan cara hidup yang sihat. Iaitu kita kena sayangi diri kita, I love myself. Kita kena tangani stres dengan baik, tidur mencukupi, buat senaman fizikal, makan makanan seimbang. Jadi sihatlah diri kita. Cari kawan. Kalau tak nanti macam-macam benda-benda buruk berlaku pada kita tu. Sebab itu ingat satu benda, banyak orang dapat depression, anxiety, schizo. Salah satu dia ialah mereka tak sayangi diri. Suka berkorban sampai terkorban. Ingat, jangan berkorban untuk orang lain sampai terkorban. Kita tak boleh mati untuk orang lain. Sebab kita ada tanggungjawab, kita ada anak-anak, kita ada keluarga yang perlu dibesarkan dan dijaga. Sebab itu kalau awak rasa diri awak teruk, benda-benda buruk berlaku pada awak, semangat awak hilang, diam, rasai nafas, pejam mata, rasai kenikmatan dan kesyukuran, anugerah Tuhan, kelimpahan pada kita. Lepas tu buka mata. Buka mata apa awak nampak? Jadi apa yang nampak depan mata kita nampak keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita, kerjaya kita, rumah kita. Nikmatilah apa yang ada. Past is past. Dan jangan fikir benda akan datang. Nanti kita akan dapat berbagai benda-benda buruk dalam kehidupan. Sebab itu, antara perkara yang menjadikan kita sihat adalah kita sentiasa menikmati kehidupan, bersyukur dan fokus kepada hari ini, saat ini dan ketika ini. Dan ingat satu benda, ya. I love myself bukan selfish. Ramai orang tak salah faham tu. Dia kata, I love myself ni sama tak dengan selfish. Orang yang I love myself ni, dia macam egocentric. Dia macam selfish. Tak, lain. I love myself adalah kita tidak perlu menunggu kesempurnaan untuk menikmati diri kita, bersyukur, rasa gembira. Jadi kita akan terima diri kita seadanya. Jadi kita pendek pun kita gembira, suka, menikmati. Kita hitam pun kita menikmati. Kita pandai pun kita menikmati. Kita hitam. Kita hitam pun kita menikmati. Keluarga kita baik dengan kita ke, keluarga kita tak baik dengan kita ke, orang suka kita ke, orang tak suka kita ke, kita menikmati diri kita apa yang kita ada. Kita asyik dengan diri kita sendiri. Kita bersyukur dengan diri kita sendiri. Itulah I love myself. Dan akhirnya kita rasa seronok, nikmat, kita jaga boundary dan kita asingkan orang-orang toksik, fokus kepada fikiran kita, benda-benda yang sihat. Itulah I love myself. Termasuk jaga boundary, pilih kawan. Awak tahu kawan tu menyeksa awak, kawan tu cakap negatif dengan awak dan kata-kata dia mengiris hati awak macam pisau, janganlah kawan dia lagi. Kalau awak tak boleh elak dia, kita kena jarakkan fizikal, jarakkan emosi, jarakkan komunikasi supaya impak dia, trigger dia kurang pada kita.
Dan kalau kita memang boleh jarakkan dia, delete dia daripada kehidupan kita, jauhkan. Kan? Supaya kita tenang. Itu termasuk dalam I love myself. Ya. Dan kita takkan fikir untuk memenuhi harapan semua orang. Tapi kita fikir bagaimana untuk happykan diri kita, tenangkan diri kita dengan seadanya. Sebab itu, ingat satu benda. Antara punca orang dapat anxiety ialah apabila kita asyik berfikir untuk memenuhi harapan dan pengharapan orang lain. Nak bagi orang senang dengan kita. Nak bagi orang puas hati dengan kita. Nak bagi orang terima dengan kita. Jadi dia akan buat yang terbaik, bagi orang bangga dengan dia, orang terima dia, suka dia. Tak memuaskan hati semua orang. Tapi hakikatnya, kita tak pernah dapat puaskan hati semua orang. Maka dia akan cuba lagi dan puaskan hati semua orang. Tak boleh juga. Dan akhirnya dia stres, dia depress, dan dia bimbang, risau, dapat anxiety, dapat panic attack. Jadi jangan fikirlah nak puaskan hati semua orang. Lebih baik kita puaskan nafsu makan kita. Kan? Pergi makan sedap-sedap, pergi enjoy life, pergi melancong. Kan? Sebab itu, kadang-kadang tu kita terpaksa kecilkan circle kita. Sebab bila kita kecilkan circle, kita tak ramai kawan, kita lebih tenang, kita boleh menikmati, bangunkan bakat, potensi kita buat benda yang kita happy lah. Sebab kalau circle kita sangat besar, lingkungan sangat banyak, banyak orang yang kita nak jaga, banyak hati yang kita nak kena tengok, jaga, banyak perasaan orang yang kita nak kena penuhi, nanti kita stres. Nanti kita tension. Sebab tu duduklah dengan kawan-kawan baik, duduklah dengan family, anak, isteri, keluarga terdekat. Jauhkanlah orang-orang toksik ni. Nikmati kehidupan, bersyukur dan kembali kepada Tuhan. Kan? Tetapi tak putus silaturahim. Jadi kita buat bukan sebab benci, bukan sebab marah, tapi sebab kasih sayang. Sebab kita sayangkan diri kita dan kita sayangkan orang lain. Jika orang tu perlukan kita, bantuan kita, kita ada. Tetapi kita nak menikmati kehidupan dengan cara kita dan circle kita, nanti kita akan jaga kesihatan mental kita. Okey, jelas Siapa jelas? Buat thumbs up. Okey. Sebab tu ingat satu benda, antara benda yang sangat memenatkan dalam kehidupan ni adalah nak jaga hati semua orang. Penat. I love myself lah ya. Sebab tu akhirnya bila nak jaga hati semua orang, awak takut ada orang terguris, ada orang marah, awak pun berlakon. Berlakon pula tak jadi diri awak, berlakon jadi orang lain. Nak gelak pun takut-takut, nak cakap pun hati-hati, takut, cemas. Lama nanti awak dapat anxiety nanti. Sebab tu kalau awak suka berlakon, suka berdrama, nak jaga hati orang, awak tak happy tu, tak tenang tu. Sorry to say lah ya. Kalau awak selalu buat, nanti awak demam. Kan? Okey. Jadi kita dah faham dan bila kita ada stres, kita kena tangani stres tu dengan baik. Sebab itu, sorry to say lah ya, dalam kehidupan hari ini ramai anak-anak yang lahir ada spektrum ataupun autism, ADHD ataupun masalah mental dan sebagainya. Kesian. Ya. Jadi anak-anak yang ada isu kesihatan mental seperti macam ADHD, autism, spektrum banyak ya. Jadi doktor pun tak tahu sebab apa. Ya. Sebab kalau doktor medik ni dia empirical. Empirical ni maksudnya 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. Kalau 1 tambah 1 kejap 2 kejap 4 dia tak terima dalam empirical. Tetapi antara faktor yang perlu kita jaga bila kita beranak, mengandung, isteri kita mengandung untuk pastikan anak tu sihat, tak dapat autism, tak dapat spektrum, tak ada ADHD, tak ada disleksia ialah jaga stres, jangan terlalu stres, jangan stres yang tak terkawal sebab stres yang tak terkawal dia akan menyebabkan ibu tu keluarkan hormon-hormon yang tak baik, yang tak sihat.
Dan hormon-hormon ibu tu dia akan pergi kepada janin, dan janin tu dia akan ganggu air ketuban, dan air ketuban ni akan ganggu pembentukan otak bayi tu. Dan otak bayi tu pun akan stres, tertekan sebab ibu dia stres. Nanti berlakulah sikit gangguan dan mungkin berlaku benda-benda kecacatan dan benda yang tak betul dan sebagainya. Dapatlah ADHD, disleksia, autism, spektrum dan sebagainya. Sebab tu jangan stres lah ya semasa mengandung. Tapi stres ni biasa. Cuma jangan stres yang tak terkawal, stres yang terkawal. Sebab tu sorry to say lah ya, suami-suami kena jaga emosi isteri apabila dia mengandung. Supaya jangan stres, supaya bayi tu, janin tu cantik, berkembang, happy. Jadi menikmati kehidupan dan bersyukur, dan menikmati kehidupan dan bersyukur, tu yang lebih baik. Ya. Tetapi tidak ada empirical. Cuma dia salah satu daripada perspektif. Sebab itu kalau orang tu ya anak dia tak apa sihat ya, ada spektrum autism ya, atau ADHD, kita tak judge lah ya. Kita tak boleh judge ya. Kita cuma tanya untuk pengajaran diri kita saja. Masa awak mengandung dulu awak stres tak? Ataupun kehidupan awak banyak stres tak? Dia mungkin stres, mungkin tak. Tetapi kadang-kadang tu banyak stres, maka pengajaran pada kita, jangan stres, nikmati kehidupan, bersyukur. Jika stres, tertekan, total surrender, kembalikan kepada kekuasaan Tuhan. Tuhan tu maha kasih sayang, maha mengurus, maha mengetahui, maha dekat, maha kasih sayang. Tuhan akan uruskan kita. Tidak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Dan semua masalah, tekanan, kehidupan pasti berlalu pergi. Semua benda pasti berlalu pergi. Sabar, tenang. Ya. Tapi kalau awak tak stres, tak tertekan, tapi ada anak ada masalah, terima je lah. Ya. Maksudnya itu sesuatu yang dah berlaku ketetapan. Okey? Siapa yang jelas, faham, buat thumbs up. Ya. Dah boleh share-share kita punya live kan? Okey, jadi kita dah faham tadi, ya. Di samping itu untuk sihat kita kena tidur yang mencukupi dan kita kena buat senaman. Sebab tu senaman penting. Sebab tu dalam kehidupan ni, stres dan kesihatan mental ada kaitan dengan flexibility. Dan flexibility ada kaitan dengan jasad, dengan badan kita. Sebab tu caranya pergi senaman, pergilah main gimnastik, pergilah main gym. Jadi bila saya cakap begitu, sebenarnya saya kata pada diri saya sendiri. Sebab saya pun kekurangan senaman. Jadi saya pun kena pergi banyak senaman. Sebab bila awak kurang senaman, nanti urat awak tegang, tangan awak sedang terseliup, pinggang awak pun tak kuat. Jadi bila nak angkat benda berat sikit, ada. Kan stres tu, angkat tangan sikit, ada. Kan stres tu, pusing sikit, ada, sakit. Sebab tu ingat satu benda, apa sakit yang paling sakit? Apa sakit yang paling sakit? Jadi sakit yang paling sakit tu, sakit leher. Sebab dia paling ni, ada sakit. Dia paling je, ada sakit. Jadi jangan biarkan organ kita, otot kita stres. Sebab itu kita kena senaman, angkat besi, buat gimnastik, anjal, tangan kita boleh pusing 360 darjah, kepala kita boleh pusing 360 darjah, badan kita, kaki kita fleksibel. Jadi pergi senaman, pergi lari, lutut kita, otot kita pun kuat. Sebab itu dalam dunia fisiologi perubatan, dia kata macam mana nak bagi kaki kuat, macam mana nak bagi tangan kuat, macam mana nak bagi otot kuat. Jadi caranya boleh makan suplemen, magnesium, B12, ya, makan vitamin boleh. Tapi tak cukup. Jadi cara untuk kuatkan tangan, otot, kaki adalah guna. Jadi cara guna adalah pergi senaman, pergi berlari, pergi angkat benda berat, pergi senaman, pergi bercocok tanam, pergi panjat gunung. Jadi bila kita guna, muscle kita tu tense.
Bila masa kata tense, maka dia akan berlaku sikit kelasakan, kesakitan. Bila berlaku kesakitan, maka sel-sel baru akan tumbuh. Bila sel-sel baru tumbuh, maka dia akan menguatkan sel-sel lama. Dia jadi kuat. Barulah otot kita kuat. Barulah lutut kita kuat. Barulah jantung kita kuat. Sebab kita guna. Kan? Itu ingatan untuk diri saya jugalah ya. Okey, kemudian untuk kesihatan mental yang sihat, dia ada kaitan dengan jasad dan dia kena ada kaitan dengan amalan hidup yang sihat. Jadi jangan merokok, jangan hisap vape. Hisap vape tu bahaya tu. Kita tak boleh hisap vape tu. Jangan hisap vape. Hisap vape tu merosakkan badan kita tu. Ya. Dan kita jangan minum arak, alkohol dan jangan buat sesuatu benda yang berlebihan. Main game berlebih-lebihan, main PS berlebih-lebihan sampai tak boleh tidur, sampai tak berjaga malam, sampai tak pergi senaman, tak buat kerja, tak buat assignment, bila bangun tidur mengantuk. Tak boleh tu. Boleh main game sebagai terapi untuk relax, cari kawan dalam game tu. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Dan dalam psychological, berlebih-lebihan tu ataupun dipanggil ketagihan tu, addiction. Biasanya lebih daripada 4 jam sehari. Jadi kalau awak lebih 4 jam sehari, kalau awak tak buat, awak rasa stres, tak happy, maka awak akan jadi addict. Ya. Jadi berpada-pada lah ya. Sebab tu dalam agama, dalam kehidupan, Nabi ajar jelas tu, bersederhana. Jadi jangan berlebihan sangat. Okey, kemudian kita kena pastikan kita kena ada jaringan sosial yang baik, kawan-kawan yang sihat, yang menyokong untuk berkomunikasi. Itu sangat penting. Sebab itu, sorry to say lah ya, macam orang yang depression, ya, dia tak suka bercampur dengan orang. Pergi kerja, balik kerja, duduk rumah. Dah lah duduk rumah seorang-seorang. Dah lah duduk rumah seorang-seorang, duduk rumah dalam gelap pula tu. Tak bercampur dengan orang. Mak dia ketuk pintu. Keluar, keluar, makan, makan. Makan pun tak nak keluar. Mandi pun tak. Jadi dia dah hilang jaringan sosial. Dia jadi anti-sosial kerana penyakit mental. Kejap. Kita minum dulu. Kan? Sedapnya, nikmatnya air ni. Bila orang anxiety pula, bila sangat takut anxiety, dia risau anxiety, dia duduk rumah. Dia tak nak keluar rumah, dia takut. Terutama bila social phobia tu, social anxiety tu. Dia nampak orang tu, dia rasa orang tu nak cederakan dia. Dia jumpa orang tu macam orang tu tak suka dia, macam kata dia, duduk dengan rumah je. Dengan keluarga dia takut nak keluar rumah. Nak keluar laman rumah pun takut. Jadi dia hilang jaringan sosial. Dan kalau awak ada skizofrenia, awak keluar je rumah tu, awak rasa semua mata pandang awak. Dan awak rasa macam ada CCTV. Duduk kat rumah pun diam. Dekat shilling. Ada Cisbon intai kita dekat shilling. Ada CCTV. Kesian ke awak. Takut je. Ya? Sebab itu, lawan perasaan tu. Pergi cari kawan, berbual, bersembang kat kedai mamak, say hi, happy, suka, gembira, ya. Tapi dengan cara kita sendirilah ya, yang tak berlebih-lebihan. Sebab itu hari tu saya pergi ke hospital. Saya melawat kawan saya sakit. Jadi kat hospital ni masalah parking susah. Jadi siapa parking jauh. Jadi sejalan kaki. Sejalan kaki ni melalui parking-parking staff hospital. Dia ada satu doktor, ada satu orang ni, India. Dia keluar daripada kereta. Dia pandang saya, dia cakap, "Hi, morning." Dia kata, siapa pandang dia? Morning. Dia jumpa orang lain, morning. Jumpa orang lain, morning. Lepas tu hati saya kata, baiknya orang ni. Baiknya dia pandang saya cakap morning, dia pandang orang tu cakap morning, sambil senyum, sampai angkat tangan, morning. Siapalah dia ni? Saya pun pergi pusing balik. Saya tengok tempat parking kereta. Dia tulis tu doktor pakar perubatan. Nampak?
Doktor pakar perubatan baiknya hati jumpa kita say morning. Sebab itu mungkin cara dia mengawal stres kehidupan dia. Sebab tu ingat satu benda, kita buat baik dengan orang, kita say hi pada orang, kita tak ada dendam, tak ada hasad dengki, tak sombong, nanti hati kita tenang, kesejahteraan mental kita makin baik dan hidup kita bercahaya. Ingat satu benda lah ya, bila kita memberi kegembiraan pada orang, maka orang tu bercahaya, maka cahaya tu akan menyuluh pada kita, kita pun tenang. Tetapi tetap bermula daripada I love myself. Jadi kita kena percaya dulu, baru boleh beri cahaya pada orang. Tapi kalau kita malap, tak ada lampu, gelap gulita, macam mana nak beri cahaya pada orang? Kan? Sebab tu bermula dengan I love myself. Jadi jaga jaringan sosial dan jika masalah kesihatan mental tu berlarutan, tak dapat dikawal, maka kita kena minta bantuan profesional. Seperti jumpa dengan kaunselor, pegawai psikologis ataupun doktor psikiatris ataupun orang rapat untuk meluahkan, bercerita, dia memahami trauma kita, childhood trauma kita, lekatan kita dan akhirnya buka balik pemikiran kita untuk ambil hikmah dan kebaikan dan belajar untuk move on. Jadi kita perlukan bantuan profesional. Jangan takut, jangan Assalamualaikum, stigma. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, minta maaf saya mention sedikit. Yes, ada berkenaan dengan jumpa doktor, kaunseling, semua itulah. Jadi kalau kita, salah satu soalan yang ada di ruangan chat ni, kalau boleh saya bacakan, untuk penyakit yang lebih mungkin serius lah, seperti bipolar disorder. Soalan dia, boleh tak sembuh penyakit pesakit yang ada bipolar tu? Boleh. Saya pun dah banyak testimoni bipolar yang dah sembuh, ya, termasuk yang berhenti ubat dan doktor psikiatris pun suruh dia berhenti ubat. Boleh, ya. Dia macam ni lah ya. Kita hanya akan jumpa dengan doktor psikiatris jika mentu dah teruk. Dia teruk ni dia ada 3 tanda. Yang pertama, apabila penyakit mental itu dah ganggu kita punya fisiologi. Tangan kita mengeletar, tak dapat tahan kan. Lepas tu kita punya pemikiran kita ni asyik fikir, marah, geram, tak dapat dikawal, jantung kita pun berdegup-degup, kita risau berlebihan tak boleh dikawal, kita takut berlebihan tak dapat dikawal, kita menyesal, sedih, menangis dengan sendirinya, tiba-tiba tak dapat dikawal. Jadi kita jumpa doktor psikiatris. Yang kedua, apabila penyakit mental itu telah mengganggu kita punya kehidupan, tanggungjawab kita. Kita tak boleh bekerja, tak boleh jaga anak, pukul anak kita, tak boleh masak, tak boleh buat benda tu, tak boleh buat ini. Waktu itu kita kena jumpa doktor psikiatris untuk bantuan. Dan yang ketiga, apabila kita dah mula ada tanda ataupun simptom mencederakan diri kita sendiri ataupun mencederakan orang lain. Tanpa sedar ataupun tak sedar, dia self harm ataupun dia ada niat untuk tamatkan riwayat dia ataupun dia ada desakkan suara untuk cederakan orang lain, untuk tikam orang lain, untuk buat benda-benda buruk, langgar orang lain, terjumbagunan kan. Waktu itu kita kena minta bantuan profesional doktor psikiatris. Tapi kalau boleh jangan terus jumpa doktor psikiatris, jumpa dengan kaunselor dan pegawai psikologis dan kaunselor pegawai psikologis tahu menilai. Jika benda tu dah agak ekstrim, maka dia sendiri akan refer kepada doktor psikiatris. Dan bila jumpa doktor psikiatris mungkin bagi ubat ataupun kalau boleh kawal tak bagi ubat. Kita kena kawal untuk terapi tanpa perubatan. Dan andai kata kita makan ubat pun, kita kena ingat satu benda. Ubat doktor psikiatris tidak boleh menyembuhkan kita sepenuhnya. Tetapi ubat doktor psikiatris sangat bagus untuk simptom jangka pendek, tangan mengeletar, dada berdebar, risau, takut, menyesal, sedih, jadi tenang, relax. Tapi tetap ada dia punya side effect dia lah. Tapi semua ubat ada side effect ya. Tapi yang penting dia punya simptom tu dapat ditangani. Jadi ubat doktor psikiatris sangat baik untuk menangani simptom jangka pendek tapi tak boleh menyembuhkan.
Maka yang menyembuhkan sebenarnya adalah terapi tanpa perubatan. Pergi belajar ilmu baru, cara pernafasan yang betul, belajar memaafkan, menenangkan diri, menjauhi toksik, berdamai dengan kisah-kisah lepas kita, berdamai dengan inner child dan macam mana dapatkan semangat sosial, menikmati kehidupan, bersyukur. Dan akhirnya kita akan makin sembuh. Ramai yang sembuh. Okey, faham. Terima kasih. Okey, soalan yang seterusnya di dalam ruangan chat box juga. Okey, ni masalah-masalah di pejabat lah Prof ya. Bagaimana cara berkesan untuk menangani individu yang suka play victim di tempat kerja? Okey, itu satu. Soalan yang kedua berkaitan dengan tempat kerja juga. Bagaimana cara untuk pastikan budaya kerja yang positif di tempat kerja? Seperti yang kita ketahui, pasti akan ada individu-individu yang suka merungut, membawa negative vibes, seterusnya mempengaruhi orang lain. Okey. So yang pertama tadi untuk berhadapan dengan orang yang play victim ni ya. Play victim ni dia ciri-ciri dalam personality disorder sama ada narcissistic personality disorder ataupun historical personality disorder ataupun dalam social antisocial personality disorder, mereka boleh ada ciri ni. Tetapi ciri ni banyak dalam kalangan orang yang ada NPD tu, narcissistic personality disorder ni. Maksudnya bila dia suka kata kita, dia suka salahkan kita, dia suka cakap belakang, batu api, dan akhirnya bila benda tu terbongkar, orang marah dia kan, orang tegur dia, kita berbongkar dia punya sikap dia, dia play victim, dia pusing cerita, dia jumpa dengan pihak atasan, dia pergi jual air mata dia, mengatakan bahawa dia yang tersakiti. Dia menyakiti orang lain, lepas tu dia play victim, menangis, dia kata dia yang disakiti. Cerita pada orang. Orang percaya betul, orang pula makin tak suka kita, makin benci kita. Kita pula jadi stres. Kita pula rasa bersalah. Kita pula rasa berdosa. Siapa pernah jadi bangsa play victim? Angkat tangan. Oh, kesian. Sakit. Ya. Jadi untuk berhadapan dengan play victim ni, kita kena tahu sifat orang tu. Jadi jangan bermain dengan dia lah ya. Sebab tu kalau boleh awak elak, awak block, awak jauhkan diri jauh lah. Biarlah cerita dia tu. Sebab mereka ni tak ada kesudahan tu kalau play victim tu. Ingat satu benda, antara I love myself adalah kita berjanji dengan kita sendiri. Saya berjanji dengan diri saya sendiri, saya akan sayangi diri saya sendiri, saya tak akan berdebat dengan debat-debat yang tak berguna, yang membuang masa, saya tak akan fokus kepada perselisihan, trauma, benda-benda buruk yang membuang tenaga, energi, umur saya jadi tak berguna. Sebaliknya saya akan fokus kepada benda-benda yang positif, yang baik, yang membangunkan bakat dan potensi saya. I love myself. Macam itulah ya. Ni dah awak tahu perangai dia play victim, awak boleh layan emosi dia. Awak tahu perangai dia macam tu, awak bergaduh dengan dia, bertengkar dengan dia. Jadi buang masa lah, buang tenaga lah. Dah sedar umur kita makin meningkat, umur kita makin bertambah, badan makin tak larat, makan badan makin berkedut, makin tua, tak lama kita pencen, kita mati. Kan? Dan kita lupa untuk menikmati kehidupan, bangunkan bakat dan potensi kita ya. Cuma kalau play victim ni melampau-lampau sangat, fitnah awak dekat WhatsApp, fitnah awak dekat FB, buruk-burukkan awak rakam WhatsApp dia. Awak rakam suara dia. Awak dapatkan maklumat daripada orang-orang lain tu. Pergi report polis. Sebab kita kena mempertahankan diri kita, kena mempertahankan maruah kita supaya kita tak dipijak. Ya? Sebab itu kalau benda tu buruk, memurukkan kita, fitnah, nanti dia kena bayar dengan kepada awak 2.5 juta. Hore, kaya. Ya. Sebab itu aksiden adalah ketidaksengajaan, tetapi sengaja menyakitkan hati orang lain, menyebarkan fitnah, adu domba, batu api, itu bukan aksiden tu. Itu adalah kejahatan. Dan nanti kita akan dapat berbagai benda-benda jahat balik dalam kehidupan ini. Ya. Dan
Satu lagi tadi iaitu tentang apa tadi satu lagi lupa dah. Oh, satu lagi cara untuk pastikan budaya kerja yang positif. Okay, sebab dekat tempat kerja kan banyak je orang-orang yang suka bawa negative vibes. Okey, so untuk pastikan tempat kerja kita positif ya, ataupun dipanggil positive environment, working place kita sihat ya. Dia ada banyak perkara lah ya. Tapi yang pertama kita kena percaya dia mesti bermula pada diri kita sendiri. Jadi sama ada kita sebagai pekerja ataupun kita sebagai bos, kita majikan ataupun orang bawahan, setiap benda ada fungsi dan peranan dia dalam organisasi. Sebab tu saya selalu sebut, kita kena sedar satu benda tau. Kehidupan kita sebenarnya sangat banyak masa dihabiskan dekat tempat kerja. Jadi contohnya, kalau kita bekerja semasa kita umur 20 tahun, kita pergi kerja pukul 6, 7, 8 sampai office, kita balik pukul 5, 6, 7 petang baru sampai rumah. Kita pun berehat, main dengan anak sekejap, tu tidur, besok pergi kerja lagi pukul 6. Balik sampai rumah pun dah pukul 6, 7 malam. Besok pergi kerja lagi. Cuti satu Ahad je. Sebenarnya sebahagian besar kehidupan kita habis tempat kerja. Jadi kat tempat kerja itu penuh dengan amarah, sombong, adu domba, bergaduh, batu api, berpuak-puak, menjatuh-jatuhkan kesian. Jadi kita jadi duduk dalam neraka. Jangan duduk dalam neraka lah, duduk dalam syurga. Maka sama-samalah jadikan tempat kerja kita seronok. Sebab kita ni umur kita habis tua ke tempat kerja je. Kan? Kalau awak ada pencen, baru nak tenang, masa tu umur awak 58, 60, badan awak tak larat dah. Awak nak baring je. Lama-lama awak mati. Jadi happy-happy lah tempat kerja, tenang lah tempat kerja. Jadi jangan hasad dengki tempat kerja, jangan adu domba, jangan batu api, jangan berpuak-puak, jangan saling jatuh menjatuhkan. Kalau bos pula jangan menekan-nekan pekerja, jangan sabotaj orang lain nak naik pangkat. Dan jika orang bawahan pula beri sokongan pada bos dan bos kena neutral, tak boleh menyebelahi, adil dan saksama. Dan jangan layan sangat pembodek. Tapi layanlah orang yang meningkatkan produktiviti, potensi dan beri layanan yang adil, saksama. Maka environment kerja tu baguslah, tenanglah ya. Tapi kalau kita hasad dengki dengan kawan kita, sebab tu kalau hasad dengki ni susah. Banyak adu domba, masalah dalam organisasi ni berlaku sebab hasad dengki, iri hati, dengki khianat tu. Orang dengki ni susah. Dia tengok awak baik dengan bos pun dengki, tengok awak buat kerja pun dengki, tengok awak minum pun dengki. Sorry to say lah ya, awak bernafas pun dia dengki, awak jalan kaki pun dia dengki. Susah orang dengki ni. Dia jangan dengki lah ya. Seronok-seronok, happy-happy, gelak-gelak, cari kawan yang boleh gelak ketawa, bersokongan emosi. Best lah tempat kerja kita. Dan bos kena kawal, environment tu adil, saksama, jangan pilih kasih. Ni kadang-kadang tu bos tu yang pilih kasih, dia yang berpuak-puak, dia yang memecah belahkan ahli dia. Bila ahli pekerja dia berpecah belah, dia susah hati. Oh, kita kena buat team building. Oh, kita kena buat team building. Dah buat team building, dia yang pecah belahkan balik. Dia tak suka tengok orang bawahan dia bersatu padu. Dia mesti nak kroni-kroni dia. Susah tu kan. Okey, jadi tapi akhirnya kita ingat satu benda. Dekat office, tempat kerja, kalau nak tenang, kawal benda yang kita boleh kawal sahaja. Jangan kawal benda yang kita tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal pemikiran bos kita, kita tak boleh kawal kawan-kawan kita, kita tak boleh kawal polisi, kita tak boleh kawal minit mesyuarat. Kecuali kita ada dalam mesyuarat lah. Jadi tenang je lah, berdamailah, terimalah emosi yang ada tu dan nikmatilah kehidupan dengan circle kita. Jadikan tempat kerja kita happy dan seronok. Sebab ingat satu benda lah ya, kawan awak yang tak suka awak, benci awak, cakap belakang, adu domba, menjatuh-jatuhkan tu, awak tak boleh kawal pemikiran dia. Kita tak boleh kawal otak dia. Otak dia, mulut dia, suka hati dia nak cakap apa.
Tetapi kita kawal pemikiran kita, emosi kita, jangan terpengaruh dengan kata dia. Kata-kata dia adalah cerita dia. Cerita kita adalah kita baik, kita tenang, kita okey, kita happy. Dia yang resah gelisah tu, dia tak tenang tu, dia pernah amarah tu, biar cerita dia. Jangan biar kata-kata dia memberi makna kepada diri kita sendiri. Kita yang memberi makna kepada hidup kita, diri kita melalui suara hati kita. Kalau dia kata dia tak suka kita, saya suka diri saya sendiri. Kalau dia kata kita tak cantik, saya cantik, saya baik, orang suka saya, mak ayah saya sayang saya, cukup. Selagi duit awak tak habis kat bank, dia tak ambil, selagi suami awak tak ceraikan awak, anak-anak sayang awak, biarlah dia kata apa pun, kan? Sampai dia kacau suami awak, dia ambil duit awak kat bank, dia usik anak awak, barulah awak pergi report polis. Ini masalah kita tak happy sebab kita sensitif sangat, jiwa kita lembut sangat, belajar ilmu, skill, buat shit. Ni orang jeling awak sikit je, awak dah merajuk. Orang cakap awak sikit je, dah awak sedih, mengamuk. Kenapa dia cakap saya negatif, kenapa dia tak suka saya, kenapa dia jeling saya. Terfikir 2 hari, 3 hari terganggu-ganggu dalam mimpi. Termimpi, sedih, menangis. Dan tu dah 4 hari, 5 hari dah. Awak yang lembut, awak yang sensitif sangat, awak tak kuat. Sebab tu ingat satu benda. Bila kita terlalu sensitif, kita tak happy. Bila kita terlalu sensitif, terasa dengan orang kata, sorry to say lah ya, nanti suami awak nak sembang awak pun takut. Suami awak nak gurau dengan awak pun awak takut. Dia takut terlepas cakap. Dia takut awak sensitif. Takut terasa hati. Tak seronok hidup macam tu. Jadi hidup biar rock sikit lah. Hidup biar santai lah. Kan? Menikmatilah kehidupan. Okay? Baik, terima kasih Prof. Saya tiba-tiba ni speechless sebab perkongsian ilmu daripada Prof dan nasihat pada hari ini. Tajuk ni nampak macam mudah tapi sebenarnya dekat dengan kita kan, memang kita hadapi sehari-hari masalah tempat kerja, masalah dengan family. Itulah speechless saya tiba-tiba, tapi saya ucapkan terima kasih pada Prof atas perkongsian ilmu dan juga nasihat yang telah diberikan. Saya rasa bukan saya saja, semua yang hadir hari ini belajar banyak benda dengan Prof. Okey, jadi Alhamdulillah Prof, kita sudah sampai ke penghujung sesi webinar Mental Health Awareness pada hari ini. Namun sebelum tu suka saya ingatkan kepada para hadirin, mungkin ada yang terlepas, link kehadiran telah dikongsikan ya di ruangan chat. Okey, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua peserta ataupun semua hadirin yang sudi meluangkan masa pada hari ini, dan terutamanya tentu sekali kepada penceramah kita pada hari ini, Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah, yang telah berkongsi ilmu, pengalaman, pandangan yang sangat bernilai, dan kita tak boleh nak question lah credibility Prof ya, memang sangat berpengetahuan dengan tajuk ni. Selain daripada itu, terima kasih juga kepada pihak ILD selaku penganjur yang telah berusaha menjayakan sesi webinar pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, boleh tak kita ambil gambar? Jadi pada para hadirin semua minta buka kamera. Boleh tak? Sama-sama. Okay, kita ambil gambar dengan Prof. Jom kita bergambar. Banyak ucapan kepada para peserta. Okay, Dr. Zafi akan ambil gambar. Okey, saya akan ambil gambar. Okey, baik. Alright, okay, so 1, 2, 3, smile everyone. Okey, 1, 2, 3. Mungkin boleh kita buat freestyle. Okey. Alright, okey. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, okey, baik. Terima kasih Prof.
Okey, terima kasih doktor, terima kasih Rostia, terima kasih juga Terima kasih. Terima kasih keluar, semua. Okay, baik. Terima kasih jemput saya. Baik. Okay, terima kasih Prof. Semoga berjumpa lagi. Okey. Okay, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.